Rupanya ramai orang muda rugi ribuan sebab tak tahu benda ni masa beli rumah pertama. Kalau anda nak beli rumah pertama pada tahun 2025 atau 2026, tolong dengar dulu. Sebelum tu jangan lupa save dan like dulu video ni. Ramai orang muda semangat nak beli rumah tapi tak tahu nak mula dekat mana atau tak tahu hak dan peluang yang boleh jimat ribuan ringgit. Pertama, anda boleh dapat margin pinjaman setinggi 100% bawah skim SJKP. Ya, betul 100%. Maksudnya anda tak perlu keluarkan deposit tinggi pun. Ini boleh bantu ramai pembeli rumah yang baru nak mula. Kedua, anda layak mohon pengecualian duty stamp sampai 11,500 untuk perjanjian jual beli dan perjanjian pinjaman. Ini boleh kurangkan kos awal masa beli rumah baru atau subsale. Saya Melissa, kepakaran saya ialah bantu sematkan loan rumah supaya lebih mudah lulus. Siapa yang layak mohon pengecualian ni? 1. Pembeli rumah pertama, tak pernah ada rumah atau pusaka rumah. 2. Rumah bukan jenis servis apartmen atau jenis Soho. 3. Nilai rumah bawah RM500,000. 4. Rumah subsale dan under construction pun layak. 5. Lokasi seluruh Malaysia pun boleh mohon. Tapi jangan lupa ya, pengecualian duty stamp ni perlu mohon melalui peguam anda. Jadi pastikan anda ingatkan peguam untuk apply masa proses beli rumah tu. Dengan skim ini, anda boleh jimat deposit, jimat duty stamp dan fokus pada urusan rumah pertama tanpa stres. Jangan lupa follow Melissa untuk tips yang berguna dan kalau anda ada soalan, boleh komen di bawah.